Selamat Hari Raya. Apa pun, ini adalah vlog Hari Raya. Oh my god guys. Tapi aku rasa ini akan jadi hari raya yang gembira untuk bola god. Sebab ialah, korang tahulah ahli keluarga aku mungkin tak ramai balik raya hari ni kan. Abang aku pun tak balik. Ada abang aku dia raya dekat belah keluarga dia, isteri dia. Jadi yap, aku rasa gembira. Gembira tak ramai. Adik-beradik aku ramai. Jadi yap, I think it's feel happy bro. And kalau ramai memang aku suka. Ya, memang sedih. Tapi ya, I just feel happy man. Tapi walaupun, let's go intro. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan terberasa. Apa aku nyanyi yang lantak intro. Bola gol mengguncang siang dan malam, semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bolanya terbang di hati kita, jadi pahlawan cemerlang. Guys ya, untuk masakan hari raya nak review. Very nice. Ini untuk kerang. Ini lauk. Alhamdulillah. Kalau nak cakap masak, aku sebenarnya tak nak tunjuk mak aku sebab mak aku dia agak private sedikit. Dan untuk aku tunjuk semua tu, tunjuk makanan je lah. Ni aku baru mandi, bawa sesesa sikit. Kalau tak mandi hari raya ni tak tahulah. I think you desecrated a military graveyard. Hey guys, like 4 Jeeps just drove up onto our front yard. You must be here for the medals. Ready? Terus terang guys, I'm gonna bark on the ini adalah raya yang paling fail. Lah, bila aku rakam tak ada orang main macun. Itulah dia guys, akhiran untuk hari raya ni. Agak boring tapi macam biasa sama hari raya. Itu saja.